So malam ni 12 bulan 8 2026 lah. So ada yang 2 biji Musang King. Okay, yang ni sebab ada kena tebuk sikit, kita tolak ke terakhir ni dia reject. So jadi kita akan buka isi dia 2 biji Musang King ni semua warna coklat kat sini. Tengok, warna coklat. Okay, tapi ada sedikit kesan kena tebuk. Okay, dan malam ni saya nak buka, kita unboxing. Lepas tu kita tengok isi dia, kita test dulu sebiji. Okay, so ini macam biasalah Musang King dalam organik. Okay, let's go. Di dalam dia dah ni so. Okay. Gelap isi dia. So ini isi dia. Kita tengok. Okay, memang cantik isi dia, gelap. Nampak dia ada lebam-lebam sikit. So ini kawasan yang kena gigit ulat tu. Actually tak kena tau, dia bahagian tepi ni. Okay, kita try rasa isi dia. Sebelum tu saya tunjuk dulu memang ni dah lembut sikit. Okay, kita rasa memang best. Memang best. Oh, dia rasa aroma dia memang naik. Ada pahit, ada manis. Memang best. Dia rasa dia kelat sikit, dry sikit je, tak kuat lepas tu bau dia kuat. Memang best benda ni. Memang kena rasa. Alright.